Kalau dulu, telefon pintar dibeli untuk tujuan komunikasi dan akses maklumat. Orang kata kita nak call saya, nak telefon keluarga dan nak cari maklumat apa di internet. Tapi, tu dulu peringkat awal kemunculan telefon pintar. Tapi, lah ni, semua itu berubah 360 darjah. Telefon pintar sekarang ni tak dibeli semata-mata untuk komunikasi dan akses maklumat. Telefon pintar sekarang ini dibeli untuk aksesori seseorang dan juga status seseorang. Setiap orang kalau boleh nak telefon terbaru hok dikeluarkan pada tahun tu. Kalau 3 kali keluar, 3 kalilah dia nak tukar telefon. Ada hok siapa sanggup ikat perut semata-mata nak tukar telefon terbaru. Dan yang paling ramai, semestinya sanggup buat bayaran ansuran untuk mendapatkan telefon terbaru. Yang buat ansuran ni biasanya dia nak dapatkan telefon hok Apple kena gigit tu. Hok bila selfie, dia selfie gini. Dia kena tunjuk telefon baru nampak logo. Memelah kena buat ansuran. Sebabnya harga telefon Apple kena kekeh tu bukannya murah. Harga dia melepasi angka RM5,000. Angka RM5,000 ni boleh dikatakan angka yang cukup tinggi dan melepasi gaji bulanan majoriti rakyat Malaysia. Nak bayar cash ke mana? Telefon poket pun tak sampai RM1,000. Betul tak?